Terima kasih yang klik video ni ataupun tekan video ni nak tengok video ni. Terima kasih banyak-banyak tau. Terima kasih juga yang tengok video-video sebelum ni. Koleksi-koleksi video sebelum ni tak tengok lagi. Okey, boleh tekan dekat atas ni ataupun dekat description dekat bawah ni. Saya sediakan link playlist koleksi video produk-produk yang saya pakai lah. Jadi kalau teringin nak beli, bolehlah beli. Okey, saya kongsikan produk-produk yang saya guna dan saya pakai. Rambut saya tikar mata. Tapi tak apa. Saya ada cekak rambut dawai macam ni. Okay, cekak rambut dawai macam ni. Dia murah je harga dia. Okay, dawai dia pun boleh pilih. Ataupun nak beli 5 pieces ataupun 5 jenis bentuk dawai. Cekak rambut ni boleh pilih. Jadi sesuai lah untuk yang rambut panjang tu. Tak tahu nak pakai apa dekat atas kepala tu. Boleh letak cekak rambut macam ni. Dia tak lah tikar mata sangat kan rambut yang panjang tu. Okey, yang kedua pula saya pakai baju kemeja lengan panjang. Warna yang saya ada ni warna merah. Dia juga boleh pilih warna lain lah. Dia ada juga butang di lengan ni. Jadi kita boleh masukkan butang lah. Di dua belah tengah ada butang. Jadi kita boleh masukkan dua belah butang tu. Di tengah dia pun ada butang. Boleh pilih warna, boleh pilih saiz. Okey, untuk video kali ni kita ada 3 pewangi yang boleh digunakan di rumah. Kita ada kita nak letak dekat ruang tamu. Ataupun nak spray. Ataupun kita nak sangkut. Kita boleh guna pakai pewangi-pewangi yang ada untuk kali ni. Okey, untuk pertama kita ada pewangi yang macam ni. Pewangi buka tutup. Pewangi ni nak buka dia, kita kena tarik ke atas. Okey, dia dah terbuka. Jadi sesuai lah untuk letak dalam bilik ke. Ataupun dekat tandas ke, dia akan keluarkan haruman bauan dia tu lah. Memang wangi, boleh pilih juga haruman bauan. Sesuai lah nak letak kat mana, dalam bilik ke, dekat tandas ke, dekat dapur ke, dekat ruang tamu ke, sesuai. Jadi kalau tak mau pakai, boleh tutup balik. Okey, dia akan tutup. Dia nak pakai, tarik balik ke atas. Okey, dia akan buka lah. Dia akan sebarkan haruman bauan wangi macam tu. Jadi mudahlah kita nak letak kat mana pun mudah. Letak je. Untuk produk yang kedua, kita ada semburan wangian yang macam ni. Okey, dia main dalam botol macam ni. Jadi dia main sekali dengan pemegang botol macam ni. Kita boleh spray. Jadi mudah lah. Jadi kita nak spray dia pun mudah. Kita boleh spray dekat rak-rak kasut, dekat tilam ke, dekat mana-mana yang kita rasa bau apa ataupun bau busuk tu, ataupun dekat sofa kita ke, ataupun dekat mana-mana lah, dekat kapet ke apa ke. Jadi kita boleh spray. Bauan dia pun boleh pilih tau. Untuk bauan yang saya ada ni bauan original. Bau dia sedap lah. Rasa macam bunga-bunga macam tu. Sesuai lah. Kalau rasa bau-bau tak sedap tu kita spray je. Okay, kita spray je. Celah-celah mana tu rasa macam bau hapok ke, bau tak sedap, bau busuk ke apa ke, kita boleh spray semburan wangian yang macam ni. Mudah nak pakai dia pun. Untuk produk yang ketiga, kita ada wangian sangkut macam ni. Okey, wangian sangkut macam ni sesuai untuk digantung di dalam almari baju lah. Tapi tak kisah kalau nak gantung dalam kereta pun boleh sebab dia ada tangkal macam ni. Jadi kita boleh gantung ataupun boleh sangkut. Dia punya reka bentuk Islamik. Jadi mudahlah kita nak pakai, nak gantung dekat almari baju ataupun nak gantung dalam kereta. Jadi mudah kita nak gunakan. Okey, nak gantung dalam bilik pun mudah. Okey, nak pilih dia punya bauan pun mudah. Dia ada banyak jenis bauan. Okey, itu adalah dia 3 wangian yang kita boleh guna pakai di dalam rumah. Nak beli, boleh tekan produk kat bawah ni. Bantu saya dengan menekan butang like ataupun nak bagi komen ataupun nak kongsi-kongsikan video ni, boleh kongsi-kongsikan video ni ataupun nak bantu saya dengan menekan butang subscribe. Tekan subscribe. Terima kasih menonton. Jumpa lagi video seterusnya.